Assalamualaikum. Sekarang kami bergerak dari I7 Lasir ke I7 Sauk. Semasa on the way tu, kami selisih dengan banyak houseboat yang baru masuk trip hari ni. Antaranya ialah Bot Pok Ali jalan bersama dengan Kembar Sufi, Permata Kenyai 2, Kimia Houseboat 3. Bila zoom lagi, tu toh banyak houseboat tengah on the way masuk. Sebelum berhenti di I7 Sauk, kami singgah di Pulau Herba dulu. Dekat sini kita boleh rasa air Kacil Fatimah, Tongkat Ali, Mahkota Dewa. Minum untuk rasa tu percuma je. Tapi kalau nak bawa balik, kita kena beli produk herba dia. Lepas dah siap rasa air, kita beli barang kat kedai dia pula. Kat sini kena standby duit cash sebab kat sini kadang-kadang tak ada line. Dah selesai di Pulau Herba, kita naik semula houseboat, tukar masak, prepare untuk makan tengah hari. Akhirnya kami sampai juga di I7 Sauk. Masa ni hanya ada bot impiana sahaja. Ini pemandangan I7 Sauk sekarang. Air di dalam tasik Kenyai ni dah start surut dah. Cuba teka sebab apa air tasik ni surut. Air terjun Sauk